Apa pendapat Cik berkenaan pembentangan belanjawan yang baru ni PMX umumkan? Okey, PMX umumkan tu bagi saya yang paling saya bersyukur yang kena dengan diri saya dapat subsidi minyak RON 95 tu. Sebab sebelum ni kalau kata isi minyak motor pun lah RM5, saya baca 2.39 liter. Tapi dengan menggunakan IC selepas diberikan subsidi menjadi 2.51. Yang mana yang kata tak orang kata apa? Tak dapat lebih tu saya tak tahu siapa. Tapi saya dapat lebih. Yang itulah saya bela. Dan satu kat company pun dapat diesel subsidi. So memang bersyukur sangat. Saya juga dengar ada planning untuk buat pelebaran daripada Tol Juru sampai ke Tol Sungai Dua highway tu. So memang diperlukan untuk orang Pulau Pinang. Sebab apa? Bukan orang Pulau Pinang saja. Jalan tu lori lah. Ramai orang yang menggunakan jalan tu memang sesak tiap hari lah dia kata. So terima kasih BMX. Untuk Extinko Juru tu satu projek yang bagus lah sebenarnya. Sebab Juru ni berkaitan dengan Batu Kawan, di mana kawasan tu kawasan yang sangat sedang membangun dengan hospital mewah lah, hospital swasta, kawasan industri. So pembangunan perumahan tu akan rancak di situ. So dengan adanya sekolah baru ni yang dah tentu serba moden lah kan, sebab moden dah sekarang ni mungkin dapat membantu pelajar-pelajar zaman sekarang yang zaman teknologi. So kita kena ada sekolah baru yang penuh dengan teknologi lah kan, untuk membantu anak bangsa sendiri. Itu utamanya Penang. Okey, di atas pembelanjaan ni untuk Negeri Pulau Pinang, kita ucapkan terima kasih lah kepada PMX di atas pengumuman tersebut kan. Semoga Pulau Pinang terus maju dan berjaya. Terima kasih. Nak. Bukan. Satu lantas kerajaan baru bagi kerajaan baru bagi. Okey. Jadi apa pandangan walaupun 100, apa pandangan nanti? Gembira lah. Gembira lah kan walaupun 100. Kalau boleh, kalau lebih lagi bagus. Iyalah. Macam kita bisnes sikit saja mah. Bisnes ini macam cukup makan saja, mana kerajaan bagi yang lagi bagus. Pasal minyak RON 95 tu macam mana? Anti ada guna minyak? Ada? Motor untuk motor. Betul lah. So 300 liter sebulan tu cukup tak? Untuk saya cukup lah. Cukup lah. Untuk saya cukup. Walaupun turun dia sikit tapi at least turun. Boleh lah, gembira jugalah. Ni kerajaan bagi macam ni gembira lah. Lepas tu ada juga pengumuman yang untuk di Pabali ni tol akan diturunkan 50%. Oh, yang ni tu untuk saya hari-hari bisnes dan tak apalah. Okeylah. Terima kasih untuk kerajaan Malaysia dan bagi saya happy lah.